Korang pernah dengar tak pasal ABC scam? Jom kami explain. Kita ada seller, buyer dan scammer. Cerita dia macam ni. Scammer akan berlakon jadi serious buyer dan minta detail sebanyak mungkin dekat seller. Lepas dah dapat info dan gambar semua dari seller, scammer buat iklan baru dan jual dengan harga jauh lebih murah. Buyer pun nampak iklan dan ingat dia tengah deal dengan seller sebenar. So, scammer akan minta deposit sebelum jumpa, kononnya untuk lock barang, dan tipu buyer kata ada orang lain pun minat nak beli. Of course lah buyer risau dan terus transfer. Betul tak? Dah tiba pula masa buyer finally jumpa real seller. Masa tu lah both of them dapat tahu bila kena scam. So, macam mana nak elak? Ingat, kalau nampak harga terlalu murah, jangan terus percaya. Pastikan buat semakan sebaik mungkin sebelum buat apa-apa bayaran. Nampak iklan mencurigakan? Segera report kepada customer support kami. Mudah.my